Assalamualaikum. Sejak saya minum Zasweet ni, kesihatan saya memang bertambah baik. Sebelum ni saya bacaan kolesterol saya tinggi 6.39. Lepas tu sebelum bulan puasa saya dah check dah, sebab saya dah ambil tu banyak bulan jugalah Zasweet ni. Memang turun bacaan kolesterol turun ke 4.5. Bacaan gula dan darah juga sebelum ni 5.8. Turun ke 4 lebih juga. Alhamdulillah lah. Seronoklah saya mula-mula minum tu, memang angin dalam badan tu memang banyak keluar dalam 2 hari tu. Memang tak berhentilah kentut-kentut tu. Lepas tu hari ketiga tu dah okey. Kira sekarang ni dah okey lah. Seronok lah. Kira kesihatan lain pun, kolesterol, bacaan gula dan darah, kecil manis tu dah turun. Alhamdulillah, seronok. Assalamualaikum. Sejak saya mengamalkan lifestyle ni, sakit saraf saya memang dah berkurangan, dah boleh kata tak rasa sakit dah. Sebab sebelum ni saya memang banyak menjahit baju, banyak duduk menggunting tu, duduk, dan banyaklah baju tu kira sakit lah. Waktu malam kiranya saya nak tidur pun rasa berdenyut-denyut sakit. Sejak saya amalkan lifestyle ni memang tak ada sakit macam tu lah. Alhamdulillah lah, sejak mengamalkan ni memang kesihatan lain pun turut okey. Assalamualaikum. Seronok minum Life Coffee ni, dia mudah membuang. Kira saya tu kalau makan banyak mana pun sehari, memang dia tak simpan lah. Benda-benda yang tak penting tak simpan lah, dia terus membuang. Kalau tidak sebelum ni, kalau kata makan terlebih ke apa, dia jadi senok lah dia, sebab dah tak boleh nak membuang dengan eloknya kan. Kira minum Life Coffee ni seronok. Memang dia mudah membuang. Kalau macam siapa yang mengalami masalah tu, eloklah ambil ni. Memang saya tu pagi tu memang dah membuang. Kira minum ni pula, jadi dia tak dan sampai beberapa jam tu memang dia akan melawaskan lah, membuang lah yang tak penting untuk dalam badan tu.